Adakah berdosa ibu bapa buka aib anak-anak pada ahli keluarga yang lain? Hukumnya haram. Jangan bila kita jadi ayah tak ada dosa dah. Bukan. Mak bapak tetap berdosa jika melakukan kesalahan. Nampak? Tak boleh. Bukan bila kita mak semua benda boleh. Bukan bila kita ayah semua benda betul. Tak boleh. Faham? Kita jadi mak haram mengumpat anak-anak. Jadi ayah haram mengumpat anak-anak. Nah, yang boleh kita sebut aib itu untuk islah baru boleh. Kadang-kadang ibu bapa jenis pergi adik-adik lain, mari dia empat adik yang tak datang. Anak yang tak datang kena. Tahu tak? Hukumnya tetap haram. Dia ada beberapa kelebihan saja. Contoh, orang tua dia boleh tinggi suara dengan anak-anak. Anak-anak tak boleh. Wala tanharhuma ada ayat. Faham? Tapi dalam bab menyakitkan hati tak boleh. Dalam bab mencuri, merompak, menyamun tak boleh. Nampak?